Okay Man, tengok video ni. I am in Shanghai, China, and I'm at a marriage market. This is where Chinese parents and grandparents come to find wives and husbands for their children. Jim, can you help me find a suitable I think wife? there's plenty. Are you serious? Oh, Yeah, I'm serious. I'm serious. 你好. I'm done. Sorry, He swiped left. yeah. He said no. Hello, ladies. 这边是家长，如果你好要是来，你去了吗？你去了吗？我怎么了？他因为找不着对象。哦，我 no。 Oh, she said no, I don't want in English. Oh no way. 你好，以为是哪国的？ United States, UK. Why is he here? 他问我，哎，你为什么在这边？不是我自己找对象。 Oh, good luck. 我自己找对象。 He's my competitor. 每个人的 I'm joking, I'm 要求不一样，不是说进得到 Each 手， one is different 是朋友。 taste. Okay, video yang kau tengok tadi tu adalah nama dia Shanghai Marriage Market. Dekat Shanghai, dekat satu taman, pada hari Minggu, mak bapak yang ada anak tapi anak dia orang tak kahwin, dia orang akan cari calon yang sesuai untuk anak-anak dia orang. Dia orang akan listkan lah kelebihan anak dia, apa anak dia ada. So dia akan matchkan, cuba nak try match. Dia jadi pasal macam-macam bawang ni lah kan. Bila kau pergi ke taman, main tai chi. Lepas tu bila dah habis, sembang lah, ya anak aku ni ada ni, anak aku ni ada ni. Sekali cerita-cerita lah, dua-dua tak kahwin. Tu yang jadi apa, Shanghai Marriage Market tu. So soalan aku yang sangat penting aku nak tanya kat kau, bila kita nak pergi? Kau nak pergi kau okey ke pergi? Aku teman kau lah.